Siapa cikgu? Assalamualaikum. Boleh saya tahu nama cikgu dan cikgu di sekolah mana? Nama cikgu Puan Nurafida Rahman daripada Pasti Ibn Sina, Bukit Kota 2. Okey, sebagai seorang cikgu di sekolah Pasti, apa pengalaman cikgu sepanjang di sini? Pengalaman, okey. Sebenarnya mengajar Pasti dah hampir 15 tahun. Banyaklah pengalaman suka dan duka kan. Yalah, dalam pengalaman sekarang dah saya dah beberapa tahun dia dah sampai ketemu kat sini lah. Pengalaman saya mengajar di Pasti dah hampir 15 tahun. Dan juga anak-anak menyerahkan nilai Islam dan juga akademik juga. Untuk menjadi anak-anak murid bagi asas yang baik lah. Dan anak yang soleh dan soleh. Okey cikgu, bagaimana cikgu memastikan nilai Islam menjadi sebahagian daripada budaya kelas, bukan hanya kandungan pengajaran dan pelajaran? Memastikan nilai Islam diterap dalam semua aspek aktiviti kelas, bukan sekadar dalam pengajaran formal ataupun dalam interaksi harian. Contohnya murid diajar sentiasa berkata baik, beri salam, tolong menolong dan hormati rakan-rakan sekelas dia, satu sekolah dengan dia. Dalam aktiviti seni, muzik atau permainan, bagaimana cikgu memilih bahan yang selari dengan nilai Islam? Dalam memilih bahan-bahan yang tidak bertentangan dengan agama Islam lah. Contohnya lagu dan permainan yang menggambarkan nilai positif seperti tolong menolong dan kejujuran. Seni juga diarahkan untuk menggalakkan kreativiti tanpa melibatkan unsur-unsur yang tidak sesuai. Cikgu, apakah cara cikgu membantu murid dalam memahami konsep buat baik walaupun tiada siapa yang lihat? Saya menggalakkan murid untuk sentiasa berbuat baik dan memberi pujian apabila mereka menunjukkan sikap tersebut. Saya juga menggunakan cerita dan aktiviti role play untuk memperlihatkan kepentingan niat yang ikhlas. Boleh cikgu berikan sedikit kata-kata harapan kepada kanak-kanak pada masa hadapan? Harapan saya agar semua kanak-kanak dapat membesar menjadi insan yang berakhlak mulia, berilmu dan mampu memberi manfaat kepada masyarakat serta negara. Boleh kenalkan nama cikgu dan cikgu dari mana? Nama saya Zaitun binti Razali. Saya daripada Bukit Belitung, mengajar di Pasti Ibn Sina, Bukit Belitung, Bukit Sengkang. Okey, boleh ceritakan sedikit pengalaman cikgu sepanjang di Pasti ini? Pengalaman saya sudah mengajar dalam masuk tahun ini 6 tahun. Pengalaman tu banyaklah. Banyak saya menukir daripada pengalaman parents semua, mengajar anak-anak, mendidik, mengenal sirah Nabi, mengenal Islam, dalam konsep 3M, membaca, menulis, mengira. Cikgu, apakah amalan kecil yang cikgu lakukan setiap hari untuk mengingatkan murid tentang adab menjaga barang mereka sendiri? Setiap hari saya memang akan titik beratkan nasihat kepada mereka. Adab doa, first sekali doa dan adab tentang barang sendiri, barang kawan-kawan, hak-hak untuk dijaga dan nasihat daripada ibu bapa setiap kali mereka nak keluar rumah, apa yang ibu bapa nasihatkan. Dan itu juga yang saya selalu ingatkanlah kepada anak-anak. Jadi cikgu ni hanya untuk mengingatkan kembali lah. Bagaimana cikgu mengubah suasana kelas ketika murid terlalu bising sambil masih mengekalkan mesej moral? Selalu bercakap dengan mereka untuk menenangkan murid. Saya juga selalu ingatkan mereka lah untuk bersabar. Aktiviti harian yang membantu murid membina empati terhadap rakan yang lebih perlahan atau pemalu. Saya galakkan murid membantu rakan yang memerlukan, contoh memberi sokongan semasa aktiviti berkumpulan. Saya juga sering berikan pujian apabila murid menunjukkan sikap prihatin. Bagaimana pula cikgu melatih murid menguruskan diri melalui rutin berasaskan nilai Islam? Rutin harian seperti waktu berbaris, solat dan rehat. Saya akan mengajar murid supaya sabar, disiplin dan mengawal emosi mereka. Bagaimana waktu makan digunakan untuk menanamkan nilai syukur dan kesederhanaan? Cakap awal tadi, doa
kami akan titik beratkan pada doa dulu. First doa masuk tanda, doa keluar tanda, doa pakaian apa-apa doa dulu. Boleh berikan sedikit kata-kata atau harapan cikgu kepada kanak-kanak pada masa hadapan? Harapan saya, kanak-kanak ini akan menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan sentiasa menghormati sesama insan. Semoga mereka membina masa depan yang cemerlang dengan iman dan takwa sebagai asas dalam kehidupan Islam. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلوا على النبي يا رسول الله صلوا marilah berselawat pada baginda sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Baju baru, kasut baru, songkok baru, butang baru. Hai, baru semua. Hari Raya, Hari Raya, Hari Raya, hari yang ceria. Baju baru, kasut baru, tudung baru, semua baru. Alah, kakak pun sama. Hari Raya, Hari Raya, Hari Raya, hari yang mulia. Secara keseluruhannya, kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan nilai Islam terbukti berkesan kerana dilaksanakan secara pelbagai, berpusatkan kanak-kanak dan bersesuaian dengan tahap perkembangan mereka. Penggunaan kaedah seperti penceritaan, permainan, aktiviti berkumpulan dan perbincangan reflektif telah membantu kanak-kanak memahami nilai Islam bukan sekadar teori, malah menghayatinya melalui pengalaman sebenar.
Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan penglibatan murid, malah berjaya membentuk tingkah laku positif seperti kerjasama, syukur, hormat menghormati, dan prihatin terhadap orang lain. Penerapan nilai moral dan spiritual dalam pendidikan awal kanak-kanak memberi kesan yang luas terhadap perkembangan sasiah mereka. Kanak-kanak mula menunjukkan perubahan tingkah laku yang lebih positif seperti mengawal emosi, mematuhi peraturan dan bertindak sopan terhadap orang lain. Dalam interaksi harian, mereka menjadi lebih berempati, menghormati rakan serta bersedia berkongsi dan bekerjasama. Dari sudut spiritual, mereka membina rasa syukur, kesedaran melakukan kebaikan dan menghargai hubungan sesama manusia. Oleh itu, perkembangan moral dan spiritual ini menjadi asas penting dalam membentuk pribadi kanak-kanak yang beradab, bertanggungjawab dan seimbang.